Rim 15 inci paling mahal di kedai Wan Cina, guys. Okay guys, hari itu Wan Cina pun dah review satu set TE37 buatan Jepun Saga S Plus untuk 15 inci warna bronze. Tapi hari itu Wan Cina dah jual. Lepas tu Wan Cina tengah kemas stok untuk rim Jepun ni. So terjumpa lagi satu set rim TE37 Saga S Plus 15 inci, sama juga paling mahal di kedai Wan Cina. So kita tunjuk apa warna kali ini. Okay, kita buka kotak dulu. So okay guys, inilah rupa rimnya. Memang belanja sangatlah warna ni. Okay, warna ini adalah Diamond Dark Gunmetal DDGM. Okay, biasa auto option DGM. Ini adalah DDGM, Diamond Dark Gunmetal. Tapi dekat kotak dia memang tak silap saya tulis dia tulis MM saja, sama dengan yang 18 inci ni. Okay, so ini adalah finishing yang sangat-sangat cantik untuk rim 15 ini. Okay, biasa korang yang jumpa DGM dekat luar sana pun tak serupa, tak secantik macam ini. Ini memang top gila ni kualiti sebab original Jepun kan. Okay, rim ini adalah forged. Dia sangat ringan juga, kita boleh tahu. Okay, dia ada anti-slip guys. Bayangkan 15 inci ada anti-slip. Dia punya kualiti memang sangat bagus. Okay, so spek dia adalah 15x7 offset 35. Spek yang sangat banyak kereta boleh pakai dan sangat cun untuk banyak kereta. Okay, kita timbang dulu tengok berat rim ini berapa guys. Okay guys, kita timbang dulu tengok berat dia berapa. Okay, 6.3 kilo sahaja untuk rim forged TE37 buatan Jepun. Okay, mungkin dia akan berat sikit daripada rim Thailand lain. Tetapi kita kena faham, bahan yang diguna di batang sini dengan center hub sini yang membuatkan rim ini sangat tahan akan lebih. So tak semestinya rim yang paling ringan paling bagus. Okay, rim sebenarnya kalau dia ringan, dia ada standard dia, dia ada kemampatan berat dia yang sesuai untuk rim tersebut. Okay, ini adalah rim forged, kualiti memang terbaik. Korang jangan risau, masuk track dia bawa semua paling bagus. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Kita nak review sikit rim TE37 Saga S Plus 15 inci. Yang lagi satu warna sebab bronze dah jual. Ada ini warna lagi. Kalau korang minat dengan rim ni, boleh cari Wan Cina. Itu sahaja untuk video kali ini. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari rim, cari Wan Cina. Thank you guys.